Menteri Malaysia dan Hubungan Antarabangsa, dari kemerdekaan ke pentas global. 31 Ogos 1957 menandakan lahirnya sebuah negara merdeka, Laungan Merdeka oleh Tunku Abdul Rahman menjadi simbol kebebasan dan kedaulatan tanah air. Malaysia memainkan peranan penting dalam penubuhan Association of Southeast Asian Nations pada tahun 1967 bagi memupuk keamanan, kestabilan dan kerjasama serantau. Abdul Razak Hussein memperkenalkan dasar luar yang lebih berkecuali dan membuka hubungan diplomatik dengan pelbagai negara termasuk China pada tahun 1974. Kepimpinan Hussein On menekankan kestabilan politik dan pengukuhan hubungan negara-negara ASEAN. Mahathir Mohamad memperkenalkan dasar pandang ke timur yang menjadikan Jepun dan Korea Selatan sebagai model pembangunan ekonomi dan teknologi. Pendekatan Islam Hadhari mengetengahkan pembangunan seimbang antara kemajuan material, nilai moral dan keharmonian masyarakat. Era ini menyaksikan pengukuhan hubungan perdagangan antarabangsa serta usaha menarik pelaburan asing untuk memacu pertumbuhan ekonomi negara. Malaysia menghadapi cabaran pandemik COVID-19 melalui pelaksanaan langkah kesihatan awam, bantuan ekonomi dan program vaksinasi nasional. Fokus diberikan kepada pemulihan ekonomi pasca pandemik serta pengukuhan kerjasama serantau dalam ASEAN. Anwar Ibrahim memperkenalkan gagasan Malaysia Madani yang menekankan kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Dari kemerdekaan hingga era Malaysia Madani, Malaysia terus memainkan peranan aktif dalam keamanan, pembangunan dan kerjasama antarabangsa demi masa depan yang lebih sejahtera.